Assalamualaikum, hai semua follower. Hari ini Dapur Ami nak sharekan satu resipi yang sangat simple dan mudah, tapi rasa dia sangat premium. Resipi ayam bercili yang sedap. Rasa pedas yang menggamit selera dengan aroma campuran bahan-bahan yang istimewa akan memberikan rasa yang sempurna di tekak kita nanti. Tengok kuahnya yang pekat, likat macam ni dan berminyak-minyak. Memang sangat sedap makan dengan nasi ataupun dengan roti. Teknik memasaknya sangat penting. Jom kita lihat cara-cara yang betul untuk masak ayam bercili ini. Mula-mula panaskan kuali, masukkan minyak, kemudian kita masukkan 4 sekawan, tak payah banyak-banyak. Kemudian bawang kita perlukan banyak ya, dalam 3 biji bawang besar. Kita hiris dan kita tumis. Kemudian masukkan daun pandan dan bawang putih serta halia yang telah ditumbuk. Bahan-bahan ni penting kena tumis betul-betul lah ya. Sampai dia agak kekuningan. Sementara dia tengah kekuningan tu, kita potong sebiji tomato, hiris, lepas tu kita masukkan sekali. Tomato ni pun kita perlu tumis sekali untuk dapatkan rasa yang sangat sedap. Ini semua rahsia-rahsia dia lah. Tumis sampai agak kekuningan. Macam ni. Kemudian baru kita tambahkan bahan-bahan lain. Sekarang kita masukkan cili kisar, cili kering kisar lah ya. Cili ni kalau nak pedas kita boleh lebihkan. Kalau lebih dia sedap lah ya. Kalau tak tahan pedas tu bolehlah kurangkan. Kita tumis sampai dia pecah minyak betul-betul. Ni semua kena masak betul-betul. Kemudian kita masukkan 1 sudu makan rempah kari daging dan 1 sudu makan kunyit serbuk. Bahan rempah ni kita tak letak banyak ya. Sangat sedikit. Kita tak perlukan rempah yang banyak sebab ini bukan masak berempah. Ni masak bercili. Semua ni kita tumis betul-betul sampai dia terbit minyak. Masak macam ni baru kita masukkan ayam. Ini ayam sekok tapi saya pakai ayam organik lah. Saya masak. Kalau perempuan nak pakai ayam biasa pun boleh, ayam kampung pun boleh. Masak. Kita tak letak air dahululah. Ini pun satu petua. Kalau nak kuah ayam tu sedap, kita jangan letak air dululah. Kita kecilkan api. Kita masak ayam tu bersama rempah ratus tersebut. Nanti keluar jus ayam tu. Kita kawakan, tutupkan sekejap. Dalam 5 ke 10 minit tu, kita boleh nampak ayam tu dah ada jus dia sendiri. Jadi kuah kita akan jadi lebih sedap sebab jus ayam tu dah keluar. Kalau kita letak air dahulu, jus dia tak keluar dalam kuah dia lah ya. Ni satu petua jugalah ya. Kemudian bolehlah kita masukkan sedikit air. Air tak perlu banyak sebab kita tak masak yang cair-cair ya. Kita masak yang kering-kering, berminyak, pekat-pekat. Kemudian bolehlah kita tutupkan sekejap lagi biar ayam kita masak sepenuhnya. Dalam 10 minit dah mula pekat. Masak ayam bercili kita ini. Kita dah letak garam awal tadi. Sekarang kalau nak rasa garam dia bolehlah tengok macam mana garam rasa dah cukup tu. Adjustkan. Kemudian bolehlah kita keluarkan daun pandan. Daun pandan dah buat tugas dia, kita keluarkan, kita biarkan sekejap. Sekarang untuk rasa yang lebih sedap, kita tambahkan daun ketumbar. Daun ketumbar ni sangat berkhasiat dan juga sangat sesuai untuk menjadikan ayam cili kita ini bertambah-tambah sedap. Gaul sekejap sahaja dan bagi dia pecah minyak sikit, bagi dia kering sikit. Macam ni dah siap ayam bercili kita yang sangat sedap, sangat mudah membuatnya. Siapa saja pun boleh cuba. Puan-puan kena cuba, pasti jadi pujian keluarga.
Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.